Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sekarang saya akan membentangkan berkenaan tajuk hadis dhaif dan maudhu' tentang kelebihan berpuasa. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama diberi Huliada binti Azman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih diberi kesempatan untuk berkongsi ilmu dan memperbaiki amalan kita, khususnya dalam memahami agama Islam dengan lebih tepat dan sahih. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat dan seluruh umat Islam yang istiqamah mengikuti ajaran baginda hingga ke hari kiamat. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu topik yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim, iaitu berkaitan hadis dhaif dan hadis maudhu' yang berkaitan dengan kelebihan berpuasa. Seperti yang kita sedia maklum, ibadah puasa merupakan satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mukallaf. Selain puasa wajib di bulan Ramadan, terdapat juga pelbagai amalan puasa sunat yang sering diamalkan oleh masyarakat kita. Dalam usaha untuk menggalakkan amalan ini, kita sering mendengar pelbagai hadis yang menyebut tentang kelebihan berpuasa. Namun begitu, timbul satu persoalan penting. Adakah semua hadis yang tersebar itu benar-benar sahih dan boleh dijadikan sandaran? Di sinilah pentingnya ilmu dalam membezakan antara hadis yang sahih, hadis dhaif dan juga hadis maudhu'. Hal ini kerana tidak semua hadis yang popular dalam masyarakat itu benar-benar datang daripada Nabi Muhammad SAW. Ada dalam kalangan hadis tersebut yang lemah sanadnya dan lebih membimbangkan lagi, terdapat juga hadis yang direka-reka atau dipalsukan atas nama baginda. Jika kita tidak berhati-hati, kita mungkin akan menyebarkan sesuatu yang tidak benar tentang agama, dan ini merupakan satu perkara yang sangat serius. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di dalam neraka. Hadis ini jelas menunjukkan betapa beratnya dosa menyandarkan sesuatu yang palsu kepada Rasulullah SAW. Selain itu, dalam era digital masa kini, penyebaran hadis menjadi semakin mudah melalui media sosial seperti TikTok, Instagram dan YouTube. Namun, kemudahan ini juga membuka ruang kepada penyebaran hadis-hadis yang tidak sahih tanpa semakan yang teliti. Oleh itu, sebagai seorang Muslim yang bertanggungjawab, kita wajib memastikan kesahihan sesuatu hadis sebelum kita beramal atau menyebarkannya. Dalam pembentangan ini, saya akan menghuraikan dengan lebih terperinci mengenai maksud hadis dhaif dan hadis maudhu' serta perbezaan antara kedua-duanya. Seterusnya, saya akan mengemukakan beberapa contoh hadis dhaif dan hadis maudhu' yang berkaitan dengan kelebihan berpuasa, lengkap dengan semakan status hadis tersebut menggunakan aplikasi hadis digital yang berautoriti. Selain itu, saya juga akan mengemukakan hujah-hujah yang bernas bagi menjawab dakwaan golongan anti hadis yang menolak autoriti hadis sebagai sumber hukum Islam. Saya akan menjelaskan mengapa hadis tetap menjadi rujukan penting selepas Al-Quran, serta bagaimana ulama hadis telah menggunakan metodologi yang sangat ketat dalam menilai kesahihan sesuatu hadis. Akhir sekali, saya berharap pembentangan ini dapat membuka minda kita semua agar lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan hadis, serta mendorong kita untuk sentiasa merujuk kepada sumber yang sahih dalam beragama. Jadi, apa itu hadis dhaif dan hadis maudhu'? Pertama sekali, hadis dhaif diberi maksud sebagai wa huwa ma lam yajma'u sifat as-sahih awil hasan. Yang bermaksud, hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih ataupun hadis hasan. Manakala hadis maudhu' pula bermaksud al-maudhu'u huwa al-mukhtalaqul masnu' wa syarru dhaif. Bermaksud, hadis palsu adalah hadis yang direka atau dicipta dan ia adalah seburuk-buruk hadis dhaif. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai hadis dhaif dan hadis maudhu'. Okey, pertama sekali, seperti yang saya kata tadi, hadis dhaif ni adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hasan. Okey,
Definisi ini telah disebutkan dalam kebanyakan kitab-kitab ulum al-hadis klasik maupun kontemporari. Bahkan, hadis dhaif adalah suatu subtopik yang paling banyak perbincangannya di dalam ulum al-hadis. Manakala, hadis palsu pula diartikan sebagai satu ucapan yang bukan daripada Nabi tetapi disandarkan kepada baginda tanpa rasa bertanggungjawab oleh perawi tertentu. Jadi, Imam Ibn Al-Salah berpandangan bahawa hadis dhaif yang paling buruk atau rendah serta haram meriwayatkannya sama sekali, melainkan jika dijelaskan status kepalsuan hadis tersebut. Jadi, Imam As-Suyuti ada menyebutkan di dalam Tadrib Al-Rawi yang mana Al-Mawdu'u wal-Mukhtalaqul Masnu' wa Syarru Dhaif. Hadis palsu adalah sesuatu yang dicipta atau rekaan semata dan ia merupakan seburuk-buruk hadis dhaif. Hadis dhaif kat sini bermaksud tidak termasuk hadis dhaif yang boleh diriwayatkan dan diamalkan. Tetapi dimasukkan dhaif di sini ialah hadis palsu. Seterusnya, Imam Al-Sakhawi dalam Al-Qaul Al-Badi menukilkan bahawa Imam Ibn As-Salah menyebutkan seperti berikut. Boleh meriwayatkan hadis dhaif dengan kebarangkalian terkandung kebenaran dalam maknanya. Sejurus selepas beliau menyebutkan tentang tidak boleh meriwayatkan hadis palsu melainkan diikat dengan penjelasan terhadap kepalsuannya, berbeza dengan hadis-hadis dhaif yang mempunyai kebarangkalian kebenarannya pada makna. Menurut Imam Al-Nawawi, hadis dhaif ni boleh diamalkan jika memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, hadis dhaif tersebut tidak palsu. Yang kedua, tidak berkaitan hukum hakam. Ketiga, boleh diamalkan dalam hal fadail, itu kelebihan. Targhib, galakan, dan tarhib, ancaman. Menurut Syekh Muhammad Awamah pula, hadis dhaif ni masih dinisbahkan kepada baginda Nabi jika terdapat riwayat lain yang menyokong. Sedangkan hadis palsu ialah pembohongan dan pendustaan semata-mata. Oleh kerana itu, beliau membahagikan hadis dhaif ni kepada 4 bahagian. Pertama, dhaif yang ringan. Kedua, dhaif yang sederhana. Ketiga, dhaif yang berat. Dan keempat, terkait perawi yang bersifat penipu dan suka memalsukan hadis. Syekh Muhammad Awamah ni menggambarkan bahawa dhaif dan palsu itu sesuatu yang amat berbeza. Dengan adanya pembahagian ini, jelaslah bahawa bukan semua hadis dhaif itu mesti ditolak secara mutlak, sebagaimana telah berlaku dalam masyarakat yang meletakkan hadis dhaif ini di dalam satu kelompok setaraf dengan hadis palsu. Kemudian, saya akan beralih kepada hukum beramal atau berhujah dengan hadis dhaif. Para ulama berbeza pendapat dalam menentukan adakah hadis dhaif menjadi hujah di dalam hukum dan boleh diamalkan di dalam fadail al-amal, kelebihan amalan-amalan. Pertama, hadis dhaif adalah hujah secara mutlak dengan 2 syarat. Dia tidak terlalu dhaif, tidak ada dalam sesuatu bab melainkannya sahaja. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad dan ramai lagi. Kedua, hadis dhaif ni tidak boleh diamalkan atau dijadikan hujah di dalam hukum dan juga fadail al-amal. Ini merupakan pendapat Yahya bin Ma'in, Al-Bukhari, Muslim, Ibn Hazm dan ramai lagi. Yang ketiga pula, hadis dhaif hanya boleh diamalkan dalam fadail al-amal dan tidak menjadi hujah di dalam hukum. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, tetapi para ulama telah meletakkan beberapa syarat untuk beramal dengan hadis dhaif. Antaranya ialah tidak terlalu dhaif, terdapat asal bagi amalan tersebut, tidak beriktikad ketika beramal dengannya bahawa Nabi melakukannya, beramal dalam perkara-perkara yang melibatkan fadail al-amal sahaja. Selain itu, tarjih. Selepas meneliti pendapat-pendapat para ulama dalam menjadikan hadis dhaif sebagai hujah dan boleh diamalkan di dalam fadail al-amal, mereka cenderung terhadap keharusan beramal dengan hadis dhaif. Tetapi, dalam masa yang sama, perlu diikat dengan syarat-syarat atau dawabit, panduan-panduan, seperti yang dinyatakan oleh jumhur ulama sebagaimana yang dinyatakan dalam pendapat yang ketiga. Kemudian, hukum meriwayatkan hadis palsu. Para ulama menyatakan bahawa tidak dibolehkan atau haram bagi kita meriwayatkan hadis palsu apabila diketahui akan keadaannya palsulah, melainkan bagi menjelaskan akan kepalsuannya. Ini merupakan pendapat Imam Ibn Salah, Imam Al-Nawawi, Al-Suyuti dan ramai lagi termasuk ulama-ulama hadis masa kini. Hukum ini terbina berdasarkan hadis-hadis berkaitan larangan keras Rasulullah terhadap pendustaan di atas nama baginda. Akan tetapi, hukum ini tidak terpakai kepada hadis dhaif kerana ia boleh diriwayatkan
di dalam perkara fadail apabila menepati syarat-syaratnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oleh itu, selepas saya telah menerangkan mengenai hadis maudhu' dan juga hadis dhaif, kita akan pergi ke contoh-contoh hadis dhaif. Jom. Hadis yang pertama, naumus shaim ibadah wa samtuhu tasbih wa du'a'uhu mustajab wa amaluhu mudha'af. Maksudnya, tidur seorang yang berpuasa adalah ibadah. Diamnya adalah tasbih, doanya mustajab dan amalannya berganda. Hukum hadis ini adalah Imam Al-Baihaqi menyatakan di dalam sanad hadis ini terdapat dua orang perawi yang dhaif, iaitu Ma'ruf bin Hasan dan juga Sulaiman bin Amru Al-Nakhai. Tetapi Sulaiman lebih dhaif berbanding Ma'ruf. Selain itu, Imam Al-Iraqi menyatakan Sulaiman Al-Nakhai merupakan salah seorang pendusta. Tambahan pula, Imam As-Suyuti juga menilai hadis ini sebagai dhaif. Melihat kepada beberapa pandangan ulama di atas, dalam menilai hadis di atas, mereka cenderung kepada kedhaifan hadis ini kerana di dalam sanadnya terdapat lebih daripada seorang perawi yang dinilai dhaif oleh para ulama. Walaupun begitu, tidur boleh menjadi ibadah apabila seseorang itu menetapkan di dalam hatinya bahawa dengan tidur tersebut untuk menjadikan dia kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti membaca Al-Quran, berzikir, menuntut ilmu dan lain-lain lagi. Justru itu, tidur orang yang berpuasa adalah ibadah kerana dia tidur dalam keadaan dia sedang berpuasa. Oleh itu, walaupun hadis tersebut dhaif, tetapi terdapat hadis-hadis lain yang menyokong makna hadis tersebut. Ini menunjukkan orang yang berpuasa mempunyai banyak kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang kedua pula, wasumu tasihhu, maksudnya dan berpuasalah maka kamu akan sihat. Mengenai status hadis ini pula, hadis ini juga diriwayatkan oleh selain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Ali bin Abi Talib. Akan tetapi, kesemua riwayat tersebut bermasalah dari sudut sanadnya. Antara ulama yang memberi komentar terhadap hadis ini adalah Imam Al-Iraqi mengatakan sanad hadis ini dhaif. Yang kedua, Imam Al-Saghani menilai hadis ini sebagai maudhu'. Imam Al-Fatani juga mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Al-Saghani iaitu maudhu'. Imam Al-Shawkani juga menukilkan pandangan Al-Saghani iaitu maudhu'. Kesimpulannya, hadis ini diriwayatkan oleh sekumpulan para sahabat Nabi dan kesemua riwayat tersebut tidak sahih untuk disandarkan kepada Nabi. Oleh itu, para ulama berselisih pendapat dalam menentukan hukum terhadap hadis ini. Sebahagiannya terlalu ringan dalam menerima hadis seperti ini dengan menyatakan hadis dhaif tetapi boleh diterima kerana tidak mempunyai hubungan dengan perkara yang halal dan haram. Tambahan pula, sebahagian lagi menyatakan sebaliknya kerana hadis tersebut merupakan hadis yang menceritakan berkaitan fadail. Walau bagaimanapun, ini tidak menunjukkan bahawa makna matan atau teks hadis itu juga tidak sahih. Ini kerana ilmu kedoktoran telah membuktikan bahawa puasa mempunyai banyak faedah pada kesihatan. Bahkan, sebahagian doktor menjadikan puasa sebagai salah satu cara untuk merawat penyakit. Selain itu juga, kebanyakan manusia tersilap dalam memahami konsep ibadah ini kerana mereka menyangka bahawa diwajibkan berpuasa adalah untuk mendapatkan faedah-faedah ini. Sedangkan tujuan utama berpuasa adalah sebagai tanda pengabdian seorang hamba itu kepada Tuhannya. Selain itu, meraih takwa. Mari kita pergi ke contoh-contoh hadis maudhu'. Hadis yang pertama, fi awal yaum min dzil hijjah ghafarallahu fihi li Adam wa man sama hadzal yaum ghafarallahu lahu kullu dzunub. Maksudnya, pada hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, Allah telah mengampunkan Nabi Adam padanya, dan barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut, maka Allah akan mengampunkan setiap dosanya. Status hadis ini adalah fadilah atau kelebihan yang disebutkan adalah tidak sahih daripada Nabi, melainkan kelebihan yang terdapat pada hari Arafah. Ini berdasarkan kepada sebuah hadis yang sahih daripada Abi Qatadah bahawa Rasulullah bersabda, apabila ditanya tentang puasa pada hari Arafah, yukaffirus sana al-madiyah wal baqiyah. Maksudnya puasa pada hari tersebut akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan akan datang. Jadi yang mana hadis ini maudhu' lah. Yang betulnya adalah hadis
mengenai hari Arafah. Baik, berdasarkan hadis yang telah dipaparkan tadi, kita dapat melihat bahawa terdapat dakwaan bahawa sesiapa yang berpuasa pada hari-hari tertentu seperti awal Zulhijjah akan mendapat keampunan dosa secara keseluruhan. Namun, apabila kita meneliti hadis ini dengan lebih mendalam melalui semakan ulama hadis dan juga aplikasi hadis digital yang berautoriti, didapati bahawa hadis seperti ini tidak mempunyai sanad yang kuat, malah sebahagiannya dikategorikan sebagai hadis dhaif, bahkan ada juga yang menghampiri taraf maudhu'. Ini kerana terdapat perawi dalam rangkaian sanad hadis tersebut yang tidak dikenali atau lemah, serta kandungan hadis yang berlebihan dalam menjanjikan ganjaran tanpa disokong oleh riwayat sahih yang lain. Dalam ilmu hadis, ciri seperti ini sering menjadi petunjuk bahawa sesuatu hadis itu tidak boleh diterima sebagai hujah yang kuat. Sebagai perbandingan, kita boleh lihat hadis sahih mengenai puasa hari Arafah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi SAW menyatakan bahawa puasa pada hari tersebut menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini menunjukkan bahawa Islam memang mengiktiraf kelebihan berpuasa, tetapi dalam bentuk yang seimbang dan berdasarkan dalil yang sahih. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita perlu berhati-hati agar tidak terus menyebarkan hadis seperti ini tanpa semakan. Walaupun niat kita baik untuk menggalakkan ibadah, tetapi menyandarkan sesuatu yang tidak sahih kepada Nabi SAW adalah satu kesalahan yang besar. Kesimpulannya, hadis ini tidak boleh dijadikan sandaran utama dalam beramal. Namun, konsep berpuasa itu sendiri tetap mempunyai banyak kelebihan yang disokong oleh hadis-hadis sahih yang lain. Maka kita hendaklah sentiasa merujuk kepada sumber yang tepat dan berautoriti sebelum beramal atau berkongsi sesuatu berkaitan agama. Hadis yang kedua. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Maksudnya, Rajab bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Okey. Hadis ini dinilai palsu oleh ramai ulama besar seperti Ibnu Al-Jauzi dalam Al-Mawdu'at dan Ibnu Qayyim dalam Al-Manar Al-Munif dan Al-Dhahabi dalam Tarikh Al-Islam, menyatakan perawi yang bernama Ibnu Jahdam dituduh berdusta. Kita perlu sedar bahawa semua bulan adalah milik Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 36 yang bermaksud, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa Ia menciptakan langit dan bumi, antaranya 4 bulan yang dihormati. Ayat ini menjelaskan bahawa semua bulan adalah ciptaan Allah dan miliknya, bukan sekadar bulan Rejab, Sya'ban atau Ramadan sahaja. Selain itu, Islam tidak mengkhususkan bulan-bulan tertentu untuk Allah, Nabi Muhammad atau umat Islam secara khusus. Setiap bulan mempunyai kelebihan dan keistimewaannya yang tersendiri. Namun hal ini tidak bermakna bulan-bulan tersebut hanya dikhaskan untuk pihak-pihak tertentu sahaja. Kesimpulannya, akhir sekali dapat disimpulkan bahawa kewujudan hadis dhaif dan hadis maudhu' ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak keseluruhan autoriti hadis dalam Islam. Golongan yang dikenali sebagai anti hadis berhujah bahawa kerana wujudnya hadis yang lemah dan palsu, maka hadis tidak boleh dijadikan sumber hukum. Namun, hujah ini adalah tidak tepat kerana dalam disiplin ilmu hadis, para ulama telah pun meletakkan kaedah yang sangat ketat untuk menyemak dan menilai setiap riwayat. Ilmu hadis sendiri mempunyai sistem yang lengkap seperti ilmu jarh wa ta'dil, kajian sanad dan penilaian matan bagi memastikan kesahihan sesuatu hadis. Ini menunjukkan bahawa hadis tidak diambil secara sembarangan, bahkan melalui proses semakan yang sangat teliti oleh para ulama muktabar. Selain itu, kewujudan hadis dhaif dan maudhu' sebenarnya membuktikan kehebatan ulama Islam dalam menapis riwayat, bukan kelemahan hadis itu sendiri. Tanpa sistem ini, kita tak akan dapat membezakan antara hadis yang sahih dan yang palsu. Oleh itu, kita menolak dakwaan anti hadis kerana sumber hukum Islam telah lengkap, iaitu Al-Quran dan hadis sahih yang telah disaring oleh para ulama. Hadis tetap menjadi sumber kedua selepas Al-Quran dalam Islam dan berperanan penting dalam menjelaskan hukum hakam syarak. Kesimpulannya, umat Islam ni perlu lebih berhati-hati dalam menyebarkan hadis, menyemak statusnya menggunakan aplikasi atau rujukan yang sahih, dan pada masa yang sama,
tidak menolak autoriti hadis hanya kerana wujudnya hadis dhaif dan maudhu'. Jadi, sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.